tak pilih 3 sebab dia tak pandai pakai kot. Rasa Hayata ni best sikit. Dia main Kosen tu quite good. Tu dia tengah lawan tak Ultraman. So kita lawan siapa yang last kali yang still ada tu menang. Aduh, aku buat tu. So nanti next dia akan jadi besar. So bila jadi besar tu aku duduk Kozen nanti dia kadang-kadang boleh angkat dia. Macam besar pula. Kozen tu. So next nanti dia akan ada super macam special power juga lah. Kena tunggu aku dah tembak-tembak je. So okay, ni kira dia jadi macam combo dia lah. Tadi back percent tu lepas tu kena kamera. So siapa yang nak beli ni aku rasa boleh beli sebab dia tengah diskaun dalam RM30 kalau dapat DLC tambah RM20 kau dapat Ultraman lah. So aku menang pula. Okay guys, saja nak review game sampai ni. Kalau siapa yang nak beli boleh try beli kat Steam. Macam aku beli kat PC, so aku beli kat Steam lah. Game best guys.